Saya melihat pendekatan yang ataupun keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Sabah melalui Jemaah Menteri adalah untuk memastikan bahawa jaminan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan dalam konteks autonomi ataupun kuasa-kuasa immigration itu dapat dizahirkan secara bertulis, sebab kerajaan negeri menginginkan jaminan itu bukan hanya dalam bentuk verbal tetapi tersurat dengan jelas dalam peruntukan undang-undang yang ada. Jadi saya melihat penangguhan sementara itu untuk memastikan kedua-dua pihak dapat merungkaikan isu-isu yang berbangkit untuk memastikan kerajaan negeri yang dipimpin oleh Datuk Seri Panglima Haji G ini dapat memastikan hak kuasa negeri yang telah termateri semenjak penubuhan Malaysia itu tidak dihakis. Bukanlah kerajaan negeri menolak pendekatan penubuhan AKPS dengan tujuan untuk kita memperkukuhkan kawalan di sempadan itu, tetapi memastikan ia dapat digerakkan tanpa membelakangkan kuasa-kuasa immigration yang ada di negeri.